Warga Bangladesh bersoal wanita di Malaysia kena bekerja. Laki kerja, perempuan tak ada kerja. Habis buat apa perempuan? Perempuan tak ada kerja. Duduk saja. Rumah jaga saja. Saya bagi semua. Seorang warga Bangladesh yang sedang berbual dengan wanita tempatan mempersoalkan mengapa wanita di Malaysia perlu bekerja. Dia menjelaskan di negaranya kaum wanita tidak ada yang bekerja, sebaliknya hanya duduk di rumah, makan dan tidur sahaja. Menurutnya, di Bangladesh hanya lelaki sahaja yang bekerja dan menyediakan segala nafkah termasuk duit, baju, telefon serta kemudahan internet. Perkongsian lelaki itu membuatkan ramai yang terhibur sehingga ada wanita tempatan yang mengharapkan mereka menjadi isteri kepada lelaki dari Bangladesh kerana tidak perlu bekerja. Malaysia orang, perempuan semua kerja. Macam mana? Kita pindah kampung Bangladesh. Laki kerja, perempuan tak ada kerja. Habis buat apa perempuan? Perempuan tak ada kerja. Duduk saja. Rumah jaga saja. Saya bagi semua. Duit ke, baju ke, apa handphone ke, apa internet pun saya bagi. Perempuan buat apa? Perempuan tidur saja, makan tidur. Malaysia? You tengok Malaysia? Malaysia tak ada. Saya tahu Malaysia semua orang kerja. Kenapa macam tu? Perempuan pun kerja. Aduh. Kampung